نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Saudara pengerusi yang saya kasihi, Dr. Munawar Hatta, Presiden, Imam Dr. Elsa Hanifah, Setiausaha Imam, Dr. Tuan Zamani Amir, Timbalan Bendahari Imam, Profesor Madya Dr. Yusri Musa, mantan Presiden Imam, dan banyak lagi lah yang imam ni. Semua imam-imam ini saya ucapkan dengan segala penghormatan dalam majlis ini. Sebenarnya saya baru sampai daripada Mekah. Saya pergi hari Selasa baru ni. Saya nak stay lama sedikit, tapi pejabat saya maklumkan saya kena balik hari ni kerana kena hadir seminar ini. Jadi saya pergi 4 hari, saya balik kerana nak hadir seminar tuan-tuan ini. Jadi saya bila sampai, saya tanyalah Ustaz Khidir, dia orang dah cakap apa? Kerana saya nak tahu apa yang telah dicakap. Apabila saya lihat jadual itu, ramai ahli-ahli fatwa perlis dah bercakap. Saya rasa banyak tajuk-tajuk isu-isu fatwa yang telah dinyatakan ataupun dibincangkan. Bila pengerusi sebut tadi, orang-orang yang hebat yang berucap, saya jadi risaulah. Sebab saya ni mari-mari terus nak berucap ke tuan-tuan. Tuan-tuan pakar-pakar. Saya baru sampai tadi, ada tetamu, kemudian masih lagi saya bincang. Nak cakap apa ni kat depan ni? Tapi bila pengerusi bagi tahu pada tahun 2004 ada seorang hamba Allah bercakap tu. Jadi saya kata sekurang-kurangnya saya boleh potong hamba Allah tu lah 2004 tu. Jadi kalaupun tak lebih baik, sekurang-kurangnya lebih kurang hamba Allah tu sajalah. Saya pun tak ingat, saya pernah berucap pada 2004 pada tuan-tuan. Okey, saya nak menyentuh beberapa isu tentang fatwa ni. Sebelum saya pergi tentang isu contemporary ni, apa bedanya? Yang pertama, sering orang merasakan bahawasanya kalau kita tersilap bagi pandangan hukum, nanti benda yang haram kita kata halal, itu dosa besar dalam perubatan. Biasanya lalu sebahagian golongan agama cenderung untuk mengharamkan apabila melihat ada isu-isu yang baru ataupun perkara-perkara yang dia tak tahu, dia tak pasti, cepat-cepat dia kata jangan, takut haram ni. Dan dia terlupa bahawasanya di dalam agama bukan saja menghalalkan itu dosa besar, mengharamkan juga dosa besar. Kedua-duanya hukum Tuhan. Dia tidak ada beza antara seorang yang mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, dengan orang yang mengharamkan yang halal. Jangan fikir kesalahan itu kerana awak menyatakan boleh kepada benda yang tak boleh. Juga kesalahan itu apabila awak menyatakan tak boleh kepada benda yang boleh. Di segi syarak. Dan sebab itu dalam surah An-Nahl Allah Subhanahu wa taala menyebut, innama harrama alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir
wa ma uhilla li ghairillah. Faman iddarra ghaira baghin wala 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Hanya Allah Subhanahu wa taala forbidden perkara al-maitatu, dead animal, wadamu, blood, walahmul khinzir, daging babi, flesh of swine. Ini saja. Allah kata itu saja. Walaupun ada perincian yang lain di dalam hadis. Faman iddarra ghaira baghin wala 'adin. Sesiapa yang terpaksa, who is forced by necessity, berlaku keterpaksaan, neither desiring, dia pun tak mau, no transgressing, bukan kerana dia nak melampau, fa innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Kemudian Allah kata apa? Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun wa hadha haramun litaftaru 'ala Allahi al-kadhib innal ladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib la yuflihun. Jangan kamu sebut apa yang disifatkan oleh lidahmu secara dusta. Hadha halalun wa hadha haraman. Ini halal dan ini haram. Litaftaru 'ala Allahi al-kadhib, untuk kamu mengadakan pendustaan pada Allah. Maksud kata haram pun dusta, kata halal pun dusta. Kalau awak halalkan yang haram, dusta. Kalau awak haramkan yang halal, juga dusta. Sama aja. Tapi kena ingat, ayat sebelum itu Allah bagi tahu apa? Pengecualian. Allah hanya haramkan bangkai, darah dan daging babi. Dan kemudian Allah kata siapa yang ada keterpaksaan, who is forced by necessity, ada keterpaksaan, maka Allah Subhanahu wa taala pengampun. Kemudian Allah bagi amaran, kamu jangan pandai-pandai. Ini halal, ini haram. Bukan dia, kamu jangan wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha halal. Jangan kamu kata bahawasanya apa yang dengan lidah kamu yang dusta, ini halal. Tak. Hadha halal wa hadha haram. Ini halal, ini haram. Bukan salah kata halal saja, salah juga kata haram. Dan fatwa yang mengharamkan apa yang halal adalah jenayah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib la yuflihun. La yuflihun. Orang-orang yang membuat dusta pada Allah dengan mengatakan ini halal, mereka tak akan berjaya. Okey. Itu ground dah. So jangan fikir takutlah kami ni benda yang haram sekali kami pergi kata halal. Kena takut juga benda yang halal pergi jadi kata haram. Ini untuk para mufti, para ustaz yang memberi fatwa. Kemudian, satu hal yang penting untuk kita faham ialah di dalam agama ini, ground kepada soal ritual, soal ibadah, asas kepada soal ibadah adalah al-hadar atau mana. Dilarang. Kita tak boleh sengaja pandai-pandai pergi buat ibadat benda yang tak ada dalil. Salat ke puasa yang tak ada dalil, pandai-pandai kita nak mengada-ngadakannya. Agama melarang hal ini. Karena asal dalam soal ibadat adalah dilarang. So, dalam soal ibadat kita kena hati-hati. Kerana dia bermula tak boleh dulu. Tapi asal dalam soal perubatan, permakanan, soal kebudayaan, soal kehidupan, daily life, asal, ground yang asal ialah boleh. Ini kita kena faham. Masalahnya sebahagian para golongan agama ini
Di dalam ibadat yang asalnya tak boleh tu, diboleh-bolehkan benda yang tak boleh. Maka banyaklah bid'ah dalam masyarakat kita. Dengan bid'ah-bid'ah itulah orang dapat mengambil duit berbagai-bagai yang 2-3 hari ni tangkap tak sangka. Kerana macam-macam majlis-majlis selawat atau pentas lah, selawat jenis itulah semua. Ini semua buat duit. Bid'ah memang menghasilkan kegusaran atau kegawatan yang seperti itu sifatnya. Adapun hal-hal yang asalnya memang boleh, iaitu perubatan, disusahkan dalilnya. Cari dalil, tak ada ke ubat lain. Dan saya akan sebut beberapa pandangan yang saya konsisten, saya rasa, dalam fatwa, di dalam peringkat kebangsaan dan juga peringkat negeri, hal yang sama. Itu hal dulu. Maka sepatutnya di dalam fatwa perubatan, asasnya boleh dulu. Kalau awak kata tak boleh, awak yang kena datangkan dalil. Bukan saya datangkan dalil. Di dalam ibadat, lain. Kalau awak kata boleh, awak datangkan dalil. Di dalam perubatan, kalau awak kata tak boleh, awak datangkan dalil. Jangan tanya apa bukti boleh. Awak tak boleh tanya. Itu soalan yang bodoh. Di segi kaedah. Apa dalil? Boleh makan ayam biru. Kacau. Ayam biru tak tahu. Saja saya nak bagi orang Kedah gelak pasal dia sebut ayam biru masa kecil-kecil dulu. Ni teki ayam. Okey, apabila kita jelas itu, fatwa kita mesti ke arah boleh dalam hal-hal perubatan ni, kecuali terbukti tak boleh. Bukan semuanya tak boleh kecuali bukti kata boleh. Itu salah. Kedua, perkataan tadi apa? Contemporary. Apa beza contemporary tak contemporary? Ya, beza. Rujukan silam itu. Baru ni dalam perbincangan kebangsaan, ada orang baca kitab yang 700 tahun dulu nak dilaksanakan pada zaman moden ini. 800 tahun dulu. Hatta kalau 300 tahun dulu, 200 tahun dulu. Tak sama. Saya sebut satu contoh. Bab al-istihalah umpamanya. Dan al-istihlak. Bab transform, chemical transform, berubahnya bahan. Dia kata ada istihalah naqisah, istihalah tamah pada zaman dulu punya kitab. Tak apalah, kita respect lah scholars at that time. They had played the role according to their time. Sesuai pada zaman dia. Istihalah yang sempurna, istihalah yang tak sempurna. Istihalah yang sempurna itu yang mana dah langsung, bahan-bahan itu langsung tak dapat dikesan lagi. Kan? Kalau yang tak sempurna tu masih dapat dikesan bahan-bahan lama. Dulu tuan-tuan, dulu. Betul lah dia cakap. Tapi pada zaman teknologi moden, apa bahan yang tak boleh trace back? Kemudian kita nak kata, ni masih boleh dikesan. Unsur khinzirnya masih boleh dikesan. Kalau dimasuk ke dalam makmal. Of course lah. Tapi kalau awak bagi bahan tu, 500 tahun lepas, ulama' yang awak keluar fatwa tu akan kata, boleh. Sebab mereka tak mampu kesan. Awak yang boleh kesan. So tak boleh lah nak apply idea itu pada zaman sekarang. Tak ada unsur khinzir. Melainkan nampak berabi duk berenang dalam tu, lainlah cerita. Taklah maksud saya macam tu lah. Kadang-kadang payah sangat nak pergi faham sebagai orang yang bercakap hukum hakam. Kalau sudah berubah,
tidak ada lagi sifatnya pada dasar, melainkan memerlukan satu masuk ke dalam makmal yang detail, trace back. Bolehlah. Taklah sampai, bolehlah digunakan. Taklah sampai macam itu yang dituntut oleh syarak. Kalau nak buat macam tu, ambil pokok apa pun. Dulu orang buat contoh pokok. Kan? Daripada baja, daripada bangkai, naik. Kemudian jadi apa? Buah, jadi harum manis. Kalau teknologi, nanti dia ambil harum manis tu, nanti boleh patah balik apa jenis baja dia pakai. Haram pula dengan harum manis. So, itu maksud contemporary. Semasa. Mengapa ada bedanya? Okey. Saya sebut beberapa hal pada tuan-tuan, untuk tuan-tuan faham. Yang pertama, di dalam pengurusan soal perubatan dan juga hal-hal yang lain kemanusiaan ini. Saya dengar Ustaz KA sebut, 2-3 dan juga ahli panel sebut. Ada beberapa. Pertama ialah soal knowledge, soal al-ilm, soal ilmu pengetahuan. Agama ini agama yang mengiktiraf ilmu pengetahuan. Itu dulu. Ini bukan agama yang kata, itu saintis dia punya hal, kita agama. No. Agama ini mengiktiraf. Berpuluh kali, ratus kali, Quran mengulangi soal ilmu, soal fikir, soal tanda kebesaran, soal bukti. Itu dulu. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu al-haq. Kami akan menunjukkan kepada mereka. We will show them our signs. Kami akan tunjukkan bukti kebesaran. Sains apa? Miracle, kebesaran, keagungan. In the horizon, di ufuk, and within themselves. Dan di dalam diri mereka sendiri. Apa dalam diri kita? Luka satu orang biasa tengok luka. Ahli ilmuwan melihat darah dengan pelbagai-nya, apa yang ada padanya. Afaq. Tuhan nak tunjukkan itu. Di sudut biologi, di sudut psikologi manusia. Complexity, pencipta the existence of human being. Tuhan nak tunjukkan itu. Hatta yatabayyana annahu al-haq. Sehingga kamu yakin ini agama yang benar. Kalau agama tidak mengiktiraf knowledge dan mengenepikan knowledge, maka itu bukan agama. Kerana Tuhan yang menurunkan Quran dan hukum, Tuhan yang sama menciptakan manusia dan alam. Dia tak mungkin berlaku kontradik antara hukum Tuhan dan penciptaan Tuhan. Ini ahli-ahli perubatan kena clear. Mana saja pandangan hukum yang janggal jika diletakkan kepada penciptaan manusia, hukum itu tidak mempunyai baseless. Groundnya bukan syariat. Walaupun dia datangkan 1000 dalil, kata Al-Imam Ibn Qayyim. Walaupun dia datang 1000 kitab, imam itu kata zaman ini, imam ni besar serbanyak, mimpi wali berapa kali, tak pakai. Ini adalah religion of facts. Evidence. La yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Tidak sama antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Okey. Yang kedua, soal karamatul insan. Soal human dignity. Soal nilai manusia ini. Jadi, soal ini setelah ilmu,
ilmu tanpa nilai kemanusiaan tidak ada. Oleh kerana yang kita nak berubat ni tubuh manusia. Elemen itu penting. Supaya manusia tidak dijatuhkan kemanusiaannya itu. Itu juga sebahagian daripada kaedah dalam menjawab isu kasrul idhamil mayit kasrul hayy. Mematahkan tulang orang yang mati macam apa? Mematahkan tulang yang hidup. Bukan kerana dia sakit, aduh sakitnya dia pakai no. Tapi human being. Human. Sebab tu Nabi bangun apabila jenazah Yahudi lalu. Bila innahu Yahudi. Dia adalah Yahudi. Tapi Nabi kata, alaysat nafsan? Tidakkah is soul? Tidakkah dia jiwa? It's not about Yahudi atau tak Yahudi. Tetapi as a fellow human being, saya menghormati manusia yang lain. Tadi doktor kita beritahu, itu di dalam peperangan tak boleh apa? Ya, muslah disebut. Kenapa Nabi tak benarkan cincang wala tumassilu? Jangan kamu cincang mayat di dalam peperangan. Pada hari itu mayat musuh. Ya tak apa, ke neraka. Tapi ia manusia. Karamatul insan walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan Bani Adam, kata. Wahmalnahu fil barri wal bahr. Kami telah angkat mereka di daratan dan di lautan. So dengan itu, dia diperlakukan sesuai dengan kemanusiaannya. Supaya tidak ada hati yang sakit. Bahkan daripada sudut spiritual seperti yang disebut oleh Ustaz Khairul Anwar tadi, mungkin kena roh itu belum lagi dia masih dalam peringkat transit. So dia mengetahui sebahagian daripada pergerakan dalam kehidupan di dunia ini. Maka satu penghormatan kepadanya, dia tak anggap demikian kamu lakukan pada aku. Saya buat contoh simple lah. Member kita pitam. Dia tak sedang apa, tak sakit apa. Kita lalu, kita pijak muka dia. Kita letak benda kotor atas muka dia. Lepas tu dia bangun, dia marah. Aku tengok rakaman hampa je, tak apalah, masa Tuhan kan rasa apa pun. No, it's not about that. Aku, my dignity. Penghormatan. Dan elemen ini penting di dalam pengurusan perubatan. Supaya jangan lupa pada nilai-nilai ini. Ketika kita menguruskan tubuh insan. Kadang-kadang tak maulah macam kita diuruskan selalu tubuh insan ni, kita rasa bahawasanya lebih kurang macam apa? Dah macam dengan mayat yang kita duk buat semasa kita di dalam praktikal. Tak. Terutama yang masih. Okey. Saya nak pergi pada poin yang berikutnya. Yang berikutnya, soal hak pada diri sendiri. Islam bukan satu agama rahib yang membiarkan tak apalah, apa nak berlaku pada diriku tidak ada nilai. Tak. Nak sakit pun tak apa. Dunia aja Syekh sakit ni. Walaupun manusia ada pilihan. Kalau sudah sakit, sudah kena, sedangkan dia sudah elak, dia ada pilihan nak pergi berubat ataupun tak berubat. Itu ada. Ulama hampir sepakat dalam masalah itu bahawasanya tidak wajib untuk seseorang mengubat kesakitan dirinya. Tak wajib. Satu orang sakit. Wajib ni maksudnya kan satu orang kalau sakit gigi, wajib tak dia berubat gigi dia sakit. Kalau kata wajib, berdosa, tapi ubat, itu berdosa, kata-kata wajib. Tapi kalau dia kata tak apa, aku tahan, insyaAllah. Sakit sikit-sikit tak apa. Boleh. Hatta kalau dia sakit, dia tak mau berubat. Dia tak menyusahkan orang. Yang syarat, dia tak menyusahkan orang dan penyakit itu tidak merebak, membawa pada kemudaratan pada orang lain. Sebab ada satu orang perempuan yang datang, kemudian dia masru'. Dia sentiasa, dia jadi histeria. Dia lupa. Jadi wanita hitam.
Ibnu Abbas riwayatkan dalam Al-Bukhari menceritakan bagaimana bila datang Nabi tengok dan Nabi kata, in syi'ti sabarti wa in syi'ti da'autu laki an yashfi Allah an yashfiyakillah. Jika kau mau kau sabar, in syi'ti sabarti walakil jannah. Jika kau mau kau sabar kau dapat syurga. Jika tak, aku doa supaya Allah Taala bagi sembuhkan kau. Dia kata, aku sabarlah. Asbir. Dia kata, aku sabar. Dia sabar. Jadi, dia tak mau sembuh. Dan Nabi doa supaya dia jangan tersingkap aurat dia apabila dia. So, tak apa. Tak apa. Jadi, kalau mak kita kata, mak ni tak baik mak duk sakit kaki tak pergi hospital. Dosa. Tak berdosa. Tak apalah, hampa apilah. Aku tahan. Tak apa. Itu menunjukkan asas mengubat diri sendiri itu pilihan manusia. Tetapi sebelum penyakit datang, kita campakkan diri ke dalam kebinasaan, dilarang oleh agama. Ini datangnya peranan prevention better than cure. Sebab tu Nabi SAW apabila dengar ada orang yang tak mau tidur, nak puasa, Nabi larang. Nabi kata kepada dia supaya dia tidur, dia bangun. Kemudian Nabi kata, fa inna li jasadika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan wa li zawrika 'alaika haqqan wa li zawjatika 'alaika haqqan. Pada tubuhmu kau ada tanggungjawab. Pada tetamu kau ada tanggungjawab. Pada isterimu kau ada tanggungjawab. Dalam riwayat wali ahlika 'alaika haqqan. Pada keluargamu kau ada tanggungjawab. So, tak boleh satu orang biarkan diri terdedah kepada keberbahayaan penyakit. Ini tak boleh. Menjadi tanggungjawab orang memastikan dirinya tidak kena penyakit sebelum dia kena. Kalau dia kena tu cerita lain. Sebelum kena. Prevention sesuatu yang diperintah oleh agama. Nabi larang. Hatta nak semayang sampai demam, Nabi tak pergi. Nabi tak pergi. Kalau ini kita kena jelas. Di atas dasar ini, maka segala ilmu yang membabitkan menghalang penyakit datang di dalam perubatan adalah merupakan ilmu yang membela statement sunnah. Makcik, jangan buat macam ni, nanti boleh kena ni. Itu sunnah. Kadang-kadang makcik ni dia tak tahu, doktor abang, tapi ustaz kata, minum air ni tak kena penyakit. Itu tak sunnah. Kalau tak berdasarkan kepada ilmu pengetahuan. So, ini adalah hal-hal yang mesti kita faham. Artinya, ini bahagian besar. Prevention, bahagian besar dalam perubatan dan juga mesti mempunyai kedudukan dalam fatwa. Sebab itu bila fatwa tentang COVID, umpamanya, tentang soal vaksin, umpamanya, ia bukan soal kita kempen vaksin, tapi apakah prevention yang ada. Dan prevention itu diambil kira dalam agama ataupun tidak. Diambil kira dalam agama. Mencari ubat itu diambil kira oleh agama. Berikutnya ialah kaedah yang mungkin semua saya tak tahu, semalam dah baca kot. La darar wala dirar. Seseorang tidak boleh menyebabkan kemudaratan pada dirinya dan orang lain dan tak boleh membalas kemudaratan dengan kemudaratan. Banyak tafsiran pada la darar wala dirar ni. Do not cause harm and do not pay back harm with harm. Tak boleh menyebabkan mudarat tak ada ataupun balas balik dengan mudarat. Ini akan merangkumi banyak hal. Saya akan sebut hal ini dan tatbikkan dia pada beberapa contoh. Di atas hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik. Ramai, walaupun sebahagian bincang adakah dia Hasan atau kurang. Hadis ini adalah hadis yang diterima oleh umat. Dan hadis ini adalah sabit pada asasnya. Daripada hadis ini datangnya perkataan ad-darar yuzal, kaedah. Iaitu
kemudaratan itu dihilangkan dalam syarak. Ini tugasan yang dibuat oleh doktor. Dia berperanan untuk menghilangkan kemudaratan. Kemudian dari segi ini ad-darar la yuzal bidararin mislihi. Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang serupa. Ini kaedah umum. Nak berubat, ambil organ orang ni, letak kat orang ini, hak orang yang kita ambil organ dia tu jadi penyakit baru. Kerana nak selamatkan yang baru, dilarang oleh syarak. La darar wala dirar. Bukan saja awak tak boleh bagi diri awak mudarat, juga tidak boleh bagi orang lain juga mudarat. Di atas kaedah ini juga ad-darar al-ashad yuzal bid-darar al-akhaf. Mudarat yang besar dihilangkan dengan mudarat yang kecil. Ini yang doktor buat. Contohnya apa? Potong kaki kencing manis. Saja-saja pergi potong kaki memang haram. Tapi kalau itulah yang diberitahu untuk menyelamatkan jasad, maka dibolehkan oleh syarak. Kaedah syarak. Kemudian tatbik kepada ini contohnya banyaklah. Daripada kaedah ni lagi apa? Ad-darar al-khas atau yatahammal ad-darar al-khas lidaf'i ad-darar al-'am. Ditanggung mudarat yang individu kerana nak mengelakkan kemudaratan yang lebih besar. Saya buat satu contoh, tuan-tuan. Ini selalu berlaku lah, saya selalu sebut dalam mesyuarat kebangsaan. Baru ni mari besok pun ada bincang. Contoh hak pelih tu lah. Hospital mari bentang kat kita. Tentang tisu. Tisu hasil daripada operation, ada yang membabitkan kulit, tulang, bahagian ini, bahagian-bahagian badan manusia. Yang tuan-tuan lebih tahulah, tisu-tisu ini, bahagian-bahagian ini direndam di dalam formalin. Dan supaya dia tahan berapa lama sebelum dilupuskan. Bagaimana cara nak lupus? Dia campur, ada orang Muslim, ada bukan Muslim, ada telinga orang Muslim, ada apa, macam-macam lagi. Dan dia bercampur dengan bahan-bahan lain. Bukan saja formalin tu, adalah juga jarum lah, apa, macam-macam lah, serba mak nenek dalam tu. Tuan-tuan tahu serba mak nenek tu masuk macam-macam lah. So, tuan-tuan apa pula. Jadi, ada, saya tak mahu sebutkan dari mana, tapi ada yang keluar fatwa, tak boleh yang Muslim ni mesti diasingkan, ditanam sebagai saki-baki tubuh orang Muslim. Terutama uri lah, apalah ni. Tak, kalau tidak, proses yang dibuat sekarang dibakar. Ada company ambil dan dibakar. Dia bentang pada kita. Kita tanya, pertama kita nak simak, apa perintah agama terhadap juzuk-juzuk ini? Secara umumnya, agama, pandangan fuqaha secara umumnya, hanya menggalakkan dan dia tidak mewajibkan. Tuan dia masih hidup. Itu bahan dia. Kalau nak kira semua bahan manusia ni, nak kena simpan, rambut kau di kedai mamak potong tu, kau simpan juga. Fatwa bagi jadi payah. Kedua, bahan yang bercampur dengan formalin dan seumpamanya, kalau ditanam, ni bukan seketui, ini beratus kilo. Nak terhapus itu mengambil masa yang sangat lama. Tanah akan menjadi rosak. Kalau sebulan, dalam Malaysia ni tak tahu berapa kilo. Kalau satu hospital sebulan 10 kilo pun,
Berapa banyak kerosakan tanah. Dan tanah itu akan diserap bahan-bahan ini, tanah itu tak boleh digunakan. Kawasan perkuburan mana kau nak letakkan? Apa kau bagi fatwa yang salah, yang susah? Sedangkan hatta para ulama dan mazhab Syafi'i pun tidaklah mewajibkan hal tu. Yang kau nak pergi jadi, apa salahnya benda ni dapat pahala? Pahala siapa kau nak kutip? Kau nak kutip pahala, kau hospital nak kutip pula. Hospital tak asing pun ada tanam. Kau dia nak kutip pahala. Ini saya selalu kata. Fatwa untuk Ahmad, Cik Mat, Pak Mit di kampung, Uri isteri dia, itu berbeza dengan fatwa yang nak dikeluarkan oleh kerajaan. Yang mengendalikan bukan satu Uri bini dia. Yang mengendalikan kepentingan awam. Masa fatwa itu mesti berdasarkan kepada kepentingan awam. Itu ada yatahammal ad-darar al-khas lidaf'i ad-darar al-am. Ad-darar al-am. Ditanggung mudarat individu untuk memelihara, mengelakkan mudarat am. Kau duk kira dapat pahala. Siapa pengarah hospital dapat pahala? Hak pi tanam tu. Jawatankuasa. Kau duk kira pahala tu tanah orang pi pijak, orang pi kawasan tu. Ini semua kesempitan. Samalah. Saya sebut juga, alhamdulillah pada menteri hari itu, saya sebut juga hal yang sama. Samalah juga tentang masalah penggunaan vaksin atau apa-apa suntikan yang diambil. Oh, tak adakah yang, ini istihalah dia takut tak sempurna. Duk pergi tanya lagi, pakar seorang, mari tanya, kalau trace kat mak-mak dapat? Dia kata tak tahu, kalau kita trace lagi mungkin dapat. Kadang-kadang orang yang bukan agama ni, dia nak jadi agama, dia terlebih agama pula. Tambah bila ustaz-ustaz tu pun, dia duk fikir mungkin teknologi macam mana. Saya kata kalau dia seorang punya vaksin, biarlah kau pergi beli sendirilah. Kau telefon syarikat vaksin tu, hak mana memang 100% kau yakin, kau suntik diri kau. Tapi kerajaan nak beli, kena ambil kira soal. Bagaimana benda tu boleh supply-nya cukup. Kos yang ditanggung oleh negara bagaimana. Dalam keadaan benda itu bukan haram yang mutlak, yang tak boleh. Itu ada andaian awak kata haram. Kerana awak pergi ambil kira sangat. Nak trace sampai ke hujung menggunakan segala pakar. Sedangkan agama tidak menyuruh sedemikian rupa. Yang saya sebut tadi. Mungkin para fuqaha itu kalau hidup pada zaman kita, mereka takkan lagi bercakap macam itu. Dulu apa bahan yang ada untuk dia trace back bahan tertentu? Hanya dengan melihat, tengok, kesan. Oh, masih ada lagi kesan najis dia ni nampak. Tapi bila dah tak ada, tak ada. Tapi kalau sekarang, kalau pakai makmal, macam saya kata, memang tidak ada lagi bahan yang awak tak boleh trace back. Dengan itu awak tak iktiraf lagi soal istihalah, perubahan bahan. Perubahan bahan mempunyai nilai perubahan hukum. Ataupun istihlak. Istihlak dalam arti kata, bahan halal yang begitu besar, banyak. Dan yang haram yang sedikit. Kalau dahulu, apa fuqaha kata? Air yang banyak, dimasukkan sedikit arak, tak bau lah. Tak ada rasa. Tapi hari ni, kalau awak masukkan, awak test dengan semua peralatan moden ni, memanglah dia kata ada. Jadi tak boleh. Yang pentingnya bahan itu, yang sedikit yang haram, di dalam halal yang besar. Dan hal itu diperlukan oleh rakyat. Dan bahan itu mencukupi di pasaran. Dan mudah diperolehi. Dan negara memerlukannya. Maka fatwa tidak boleh sempit dalam hal ni. Ada orang cadang. Masa bincangan fatwa hal ni, dia cadang apa? Kita tulis macam ni.
Kalau bahan yang halal yang sepenuhnya muncul, maka tak boleh lagi digunakan. Saya tanya dia, bahan tu muncul di mana yang dia tak boleh guna? Sekarang kita ada 1,000,000 lagi. Kita punya bahan ni, kerajaan dah beli, muncul bahan tu. 1,000,000 ni kerajaan kena buang? 100,000,000 duit kerajaan nak dibuang? Come on. Ni bukan pi makan nasi kandak. Hang nak pi makan nasi kandak kampung Melayu ke? Hang nak pi makan nasi kandak Din Maju ke? Bukan. Ini orang yang terpaksa dalam keadaan dia dalam mudarat, dia perlukan perubatan. Ada dia saja-saja kata, ni, aku rasa nak minta doktor cucuk aku sikit. Sakit apa? Tak tahu rasa minat nak kena cucuk ni. Tak ada. فَمَنِ الضُّرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Orang-orang yang terpaksa dalam keadaan dia bukan bertujuan untuk menentang Allah, bukan untuk melampau, neither desiring, nor transgressing. Bukan itu tujuan dia. Maka agama mempunyai keluasan dalam hal ini. Okey. Apa yang perlu dibuat? Ada 2 hubungan yang penting yang tak boleh yang syarak letakkan. Ini iaitu hubungan antara ulama ataupun para pengeluar fatwa dan juga para pakar perubatan. Para pengeluar fatwa, pertama, dia mesti mengetahui, kalau dia nak keluar fatwa, dia kena tahu daripada pakar. Dan pakar, tabib, ahli perubatan dalam nak melaksanakan perkara yang membabitkan ada hukum agama, mesti mengetahui fatwa. Saya buat contoh. Beberapa perkara. Sebab Nabi SAW bagi amaran kepada orang yang bagi fatwa sehingga bahaya orang. Semua kita tahu dalam hadis, mungkin dah baca dalam penjumpaan ni. Hadis Abu Daud. Satu orang luka cedera di kepala dia dan kemudian dia berhadas besar, berjunub, dia tanya kawan-kawan dia, ada jalan ke supaya aku tak payah mandi wajib? Dan mereka jawab pada dia, no. Wajib mandi. Ini bukan mandi wajib, ni hukum. Faghtasala famat, dia mandi dan dia mati. Nabi tak kata, oh mereka telah ijtihad. Mereka kira di sudut warak. Mereka tak ambil kira dia. Tak. Nabi kata apa? Qataluhu qatalahumullah. Mereka telah bunuh dia. Dan Allah Subhanahu wa taala membunuh mereka. Ini mungkin di dalam tuan-tuan sebut medical malpractice kan? Malpractice. Ini Nabi kata fatwa yang menyebabkan orang mati. Nabi tak kata, yalah ustaz dia pandangan dia. Tak. Nabi kata mereka telah membunuh dia. Allah bunuh mereka. Sebab itu fatwa yang susah, yang memberikan mudarat kepada pengamal perubatan, yang menyebabkan mudarat kepada rakyat, segala dosa kemudaratan itu ditanggung oleh pengeluar fatwa. Sebab itu fatwa perubatan ni hendaklah ke arah boleh sebelum tak boleh. Nabi larang hal ini, dan ini adalah secara umum yang saya ingin sebut di dalam perjumpaan kita pada hari ini. Di Perlis ada beberapa, mungkin isu-isu fatwa telah disebut oleh ahli-ahli fatwa,
Tapi ini adalah beberapa perkara yang mesti diambil kira di dalam pandangan hukum. Satu orang, dia beza antara jawatankuasa fatwa ni dengan seorang individu yang bagi fatwa. Individu bagi fatwa ni, dia kena tengok. Dia bagi fatwa pada satu orang. Orang ni datang kepada dia, bagi tahu dia, saya ni isteri sekian-sekian. Macam tadilah kata. Ada uri ni. Nak tak macam mana pandangan, tak apalah. Korek ditanam di belakang rumah. Tak apalah, dia bagi fatwa kat Pak Amit. Kak Si Sulaiman ni. Apa hukum tanam tak? Kalau tanam, Pak Pahala. Di atas pandangan qaul yang kata sunat. Tapi apabila kita duduk dalam fatwa untuk negara, kita tak boleh fatwa macam tu. Pasal yang nak mengamalkannya itu negara. Dan kemudian kita kena tahu, negara ni dia bukan kita balik ke akhirat kelak, Malaysia, Bangladesh, tak ada. Yang ada adalah individu-individu. Individu-individu ni dia melaksanakan dasar, bukan dasar diri dia. Dasar negara tu. Dasar diri dia mungkin senang. Dasar negara. Dasar negara tu mengambil kira semua orang. Saya ambil. Sebab tu doktor, apa ubat yang available, yang ada di hospital, dan pakcik tu sakit, dia bagilah pakcik tu. Dia tak payah habaq pakcik. Ubat ni dia kata ada syubhah sikit. Tapi kalau pakcik nak betul ada lah, tapi payahlah sikit nak dapat. Pakcik tu nak main hospital, duit Grab pun dia duk kira cukup ke tak? Kita tak perlu. Itu saja yang ada pada dia. Dan kerajaan telah bekalkan itu, itulah untuk dia. Melainkan satu orang tu memang kaya, pergi satu hospital swasta, yang dia kata ada alternatif lain untuk saya. Tak apa, saya anytime boleh beli. Tak apalah untuk dia. Tidak sama. Dan bagus negara kita ada kesedaran dalam nak melihat hukum-hukum perubatan ini. Kita memang meraihkannya dan memanglah macam saya kata, doktor pun kena tahu hukum, ulama pun kena tahu hal-hal tentang perubatan. Tetapi asas kepada perubatan itu bukan larangan. Asasnya ialah sesuatu yang dibolehkan. Dan mudah-mudahan dengan keterbukaan dalam fiqh, kemudian sebahagian fatwa sana, bila you nak ubat fatwa untuk orang sakit, ia tak ada seronok-seronok macam ni. Setengah orang bila dia fatwa, kita kata apa siapa nak bagi payah dia kena buat macam tu. Nak kena basuh, nak buat 3 kali yang tu. Lepas dah tayam, lepas ambil uduk dulu. Kalau tak ambil uduk, lepas tu baru tayamum. You buat double untuk dia. Bukan apa kita ni di Malaysia kan. Eloklah kita ada sikit unsur mazhab Syafi'i tu. Awak nak pegang mazhab kuat, awak pegang di rumah awak. Ini fatwa untuk orang sakit. Dia masa sakit Syafi'i pun tak kenal, Hanafi pun dia tak tahu dah. Ini satu masalah. Sebahagian tempat. Bila terlalu terikat dengan, kita tanya untuk apa? Untuk apa? Adakah awak, kalau awak bagi pandangan pada mazhab Hanafi, berarti dia diazab oleh Allah di akhirat kelak? Balik-balik kepada hukum. Hukum ni untuk apa awak amalkan? Dah untuk kita lah orang Malaysia. Dia tidak ada hukum untuk orang Malaysia. Hukum yang kita amalkan ni kerana kita nak balik pada Allah nanti. Supaya Allah tak kata awak langgar titah perintah aku. Itu hukum dia. Bukan ada kaitan dengan mazhab. Mazhab itu pemudah cara untuk kita memahami hukum yang mana ia diuruskan oleh scholars. Okey. Tapi kalau kita ada banyak pilihan scholars dalam keadaan al-amru idza dhaq ittasa', kata kaedah, sesuatu perkara itu apabila sempit, ia diluaskan. Kalau awak pegang satu mazhab sempit, awak luaskan. Kita dalam fatwa, umpamanya, dulu, masalah
susu ibu. Bank susuan. Sebahagian negeri tak benarkan bank susuan masa tu sebab takut sagi bank susuan ni budak ni pergi terminum susu, rupanya tu ibu susuan dia. Lepas pada tu esok pi kahwin pula. Jadi tak benar. Tapi kita laporan kata banyak bayi perlukan susu. Tak cukup, susu tu tidak membantu untuk kesihatan mereka. Orang nak derma susu. Weh, aku derma ni berdosa. Sagi fatwa kata tak boleh. Cukup bercampur susu. Bercampur susu ni, pertama kalau awak clear tu susu campuran. Berapa banyak pandangan, berapa kali campuran, khilaf di kalangan ulama. 5 kali kenyang. Adakah awak sekali pam tu jadi 5 kali kenyang? Budak tu. Satu. Kemudian susu yang bercampur, hukumnya sudah berbeza. Itu tak lihat lagi pandangan Al-Laits bin Sa'ad yang menyatakan bahawasanya hendaklah susuan itu berlaku daripada diri perempuan itu. Secara langsung daripada buah dada ibunya. Pandangan yang banyak. Dia pergi cari kaul yang paling sempit untuk dilaksanakan masalah kemaslahatan awam. Dia tak tanya ni budak tak sihat jadi tak kuat kunin lah apalah yang perlukan susu ibu ni. Yang tidak apa, dia kata yang tu cerita lain, yang ni takut terkahwin ni. Yang mungkin yang takut terkahwin tu dalam 1,002 nak berlaku pun susah. This kind of minded tak boleh mengeluarkan fatwa. Dan berada di institusi fatwa. Sama macam orang sakit, fatwa orang sakit kan. Pilih yang payah. Dia boleh, dia balut tangan dia macam tu. Dia ambil wuduk dekat dia boleh lah. Itu pendapat Ibn Hazmin. Hak tangan lain berbalut. Pertama dah dia balut, awak suruh dia berwuduk. Bahagian nak tampung berwuduk, dia tayamum. Memang ada kaul saya tahu. Ada riwayat Abu Daud dalam hal itu. Sebahagiannya mendaifkan. Tetapi dia dalam duk sihat, ambil wuduk saja pun letih dah. Lepas dia sakit macam tu, nak suruh dia ambil wuduk dengan tayamum sekali. Come on lah. Hospital doktor ni. Kadang-kadang selalu duk edar. Ada mana-mana ustaz bagi ke. Ni, panduan orang sakit. Baca dulu sebelum edar. Selaras tak dengan sifat rahmah dan kemudahan yang patut ada di dalam perubatan. Macam qaul. Jamak solat umpamanya. Memang sebahagian ada qaul tentang jamak suri. Dan jamak suri ni adalah qaul yang saya boleh tengok kuliah saya, tapi saya bukan nak. Qaul yang tidak kuat, itu pendapat rawi. Jamak suri ni maksudnya jadikan zuhur tu dekat nak asar baru solat, habis waktu zuhur terus masuk waktu asar, solat asar jamak bagi yang sakit. Satu, nak pergi tunggu waktu tu pun bukan mudah. Dia bukan, itu tidak memenuhi maksud taisir dalam fiqh. Kedua, tujuan jamak itu untuk apa? Untuk kemudahan dia dalam seluruh keadaan. Dia nanti nak pergi masuk dalam pembedahan. Dia nanti nak pergi, time family datang, pukul 1. Masa itulah anak-anak datang tolong dia dapatkan berwuduk. Sagi pukul 3, pukul 4 orang dah balik. Tinggal dia seorang-seorang. Nak panggil doktor. Kalau ada 300 orang doktor duk spray orang nak wuduk tu, senang kan punya kerja. Bagi pandangan agama, biar munasabah.
Dan Aisyah kata, An-Nabi makhtara bainal amrain illa ikhtara aisaruhuma. Ma khuyyira bainal amrain illa ikhtara aisaruhuma. Nabi tidak diberi pilihan antara dua perkara, melainkan pilih yang paling mudah. Pilih yang paling mudah lah pandangan. Dah bukan apa, kita ni warak sikit. Warak hang duduk di rumah hang. Ni kawan ni semayang pun antara celik dengan pejam ni. Sebab itu doktor-doktor yang ada. Kadang-kadang doktor-doktor ni pun, mereka lebih lagi warak lagi. Tak boleh share kata, kita mazhab Syafi'i. Padahal dia pergi bahagian sakit telinga. Dia nak pergi fatwa bahagian fiqah. Pergi tanya yang sempit. Ni ustaz-ustaz yang pendengar ni pembawa saja. Tapi kena luas. Hukum. Tuan-tuan, dalam agama ni macam ni. Last yang nak sebut. Tuan-tuan, agama ni dia ada foundation dia. Foundation agama ni apa? Foundation agama ni apa? Akidah dia. Akidah yang jelas. Tidak syirikkan Allah. Tidak memanggil selain daripada Allah. Berdoa hanya pada Allah. Foundation ini tak boleh berubah. Whatever. Para sahabat radhiyallahu anhum yang di Mekah. Tuan-tuan ambil lah. Siapa yang mati di Mekah? Yasir. Kan? Lagi? Sumayyah. Mereka ni siapa? Syuhada. As-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang awal masuk Islam. Mereka ahli syurga ke tak? Ahli syurga ke tak? Ahli syurga. Mereka ni semua, zaman mereka bukan ada lagi puasa Ramadan. Bukan ada lagi hatta bab tutup aurat apa semua. Tak ada. Kalaulah mereka tu dihidupkan semula, kita tengok, masa aku mati lagi hukum ni tak ada lagi. Tuan-tuan faham tak? Tapi mereka good Muslim ataupun tak? Mukmin ataupun tak? Mukmin. Sebab mereka berdiri atas foundation yang jelas. Tidak syirik, tak tergugat. Disiksa, tak tergugat. Sebab foundation agama ini adalah akidah. Di atas akidah kepercayaan ini, awak binalah fiqh tu. Kadang-kadang ada perbezaan, kadang-kadang awak ambil yang kelonggaran yang fuqaha bagi, tapi foundation akidah awak sangat jelas, awak sangat percaya hukum Allah. Apabila soal akidah, soal tauhid, soal syirik, awak tak ada perbezaan dalam hal ini. Soal mendaulatkan setiap kalimah dalam Quran dan menjunjung sunnah Nabi, awak tak ada perbezaan. Tapi awak kemudian berbeza. Boleh nak tayamum saja ke? Tayamum dan wudu. Nak boleh jamak. Ini semua technical. Bukanlah tidak penting, tapi ia bukan foundation asas. Okey. Yang menjadi masalah di dalam masyarakat kita. Sebelum saya begitu. Apabila foundation asas ni kuat, lalu mereka kena seksa, mereka tak berganjak. Walaupun masa tu mereka tak ada lagi. Tudung perempuan bertudung tak ada lagi. Tapi akidah mereka jelas. Bila kita ni masuk Islam, zaman kita ni, masalah foundation ni tak ditekankan. Dia tekankan fiqh. Basuh 3 kali. Kalau ada setitik, oh tak sah. Kena ulang balik. Semayang hormat waktu. Lepas tu kena ulang balik. Saya tahu adalah mazhab dalam Syafi'i. Tapi kena ambil kira. Kalau awak jadi angkasawan, bertugas di angkasa 3 bulan, dengan pakaian angkasa tu, memang awak tak boleh ambil wudu. Balik mai kena qada 3 bulan, siapa pun tak mau pergi angkasa dah. Tu kalau angkasa. Tapi kalau awak berbalut di hospital,
Semayang dijadikan hormat waktu ataupun sebahagiannya, walaupun semayang ada keluasan dalam mazhab ni. Awak kata tak apalah, semayanglah dulu, besok qada. Kena setahun duduk hospital, setahun dia nak qada. Awak pergi ambil kaul yang payah. Sedap kawan ni, lagi susah lah dia. Tapi foundation orang kita lemah. Mari orang tunjuk kubur, pi doa kat kubur. Panggil Tok Wali sana, Tok Wali sini. Foundation lemah. Tapi bab akidah, oh, sangat hebat. Ceramah bab wuduk saja, 3 tahun tak habis lagi. Bab akidah lemah. Ini menyebabkan berlaku khalal, berlaku kecacatan di dalam presentation kita berhubungan hukum di dalam negara ni. Sebab tu, bila orang sakit, doktor punya penerangan pada dia bukan akidah dulu, bukan fiqh dulu. Ni Ustaz KA, dia tahulah. Dia kena present itu dulu. Ingat Allah. Sentiasa la ilaha illallah. Tahu penyakit Allah bagi, ujian Allah. Hal-hal akidah. Kemudian datangnya hal fiqh. Dan fiqh itu ada keluasan. Akidah tetap. So kalau ini kita lakukan, kita akan tengok. Sebab tu buku-buku yang disebarkan di hospital, mesti ada introduction akidah. Apa pandangan Islam terhadap penyakit? Apa sikap seorang Muslim apabila dia sakit? Lepas daripada itu, baru bagaimana nak berwuduk ketika berbalut. Macam mana dia tengok pun, dia akan ingat, oh, titah Allah. Ini pandangan fuqaha, ada 2-3 pilihan, tapi aku junjung. Yang penting Allah suruh aku salat. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita. Terima kasih banyak di atas kesudian menjemput saya ni. Saya sebenarnya tak banyak hal yang saya tahu dah disentuh oleh ramai yang hadir. Mudah-mudahan dapat manfaat daripada sesi beberapa hari di sini ni. Dan kita dapat beracara lagi pada kali-kali yang akan datang. Dan saya balik mari sini, patut saya duduk di KL. Pasal besok ada mesyuarat jawatankuasa fatwa di KL. Balik mari jumpa tuan-tuan dulu. Patah balik KL sekejap lagi, insya-Allah. Terima kasih banyak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.